seorang penerbit ni bukan senang. Kalau saya pun diputarkan waktu, saya tak nak jadi penerbit. Seram sebenarnya nak ulas isu macam ni. Sebab macam syarikat kita pun syarikat kecil. Tapi sepanjang 10 tahun dalam dunia penerbitan, kita tak pernah lagi lah terpalit dengan isu tidak membuat bayaran kepada pelakon dan kru. Kalau bayar lambat tu memang ada. Cuma bagi pihak saya, kalau kita terpaksa membayar lambat, kita memberi arahan kepada akaun ataupun penerbit eksekutif supaya memberi penerangan yang jelas, memberi maklumat yang betul-betul tepat. Kalau kita berjanji tu, kalau boleh kita cuba lansaikan secepat mungkin lah. Saya faham sebab sebenarnya jadi seorang penerbit ni bukan senang. Kalau saya pun diputarkan waktu, saya tak nak jadi penerbit sebab batu jemala tu memang dekat atas diri kita sendiri. Kemampuan kewangan pun kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita mempunyai kewangan yang bagus, kadang-kadang sederhana, kadang-kadang teruk. Tapi kalau pada pihak saya, kalau saya rasa saya tak mampu nak shoot ataupun waktu tu saya dah tengok bajet. Kalau bajet RM1 juta, perbelanjaan RM900,000 lebih atau melebihi bajet tersebut, saya akan fikir 3-4 kali sama ada saya hold dulu shooting ataupun saya tak shooting langsung lah. Sebab saya tak nak ada masalah di set pergambaran. Sebab apa? Dia akan menyebabkan reputasi kita terjejas dan memberi masalah kepada rakan-rakan industri yang lain. Tapi kan sebenarnya mungkin yang penerbit-penerbit baru katakanlah kan masuk industri ni hanya melihat benda ni sebagai satu glamour, nak kata satu bidang yang boleh bergaul dengan dunia artis dan sebagainya, tapi realitinya bukan mudah macam Jaja sendiri kan. Memang tak mudah untuk jadi seorang penerbit. Kalaulah kita ni bukan daripada background keluarga yang senang ataupun kita ada support system yang kuat, nasihat saya tak perlulah. Kalau saya pun, saya takutlah, ngerilah. Cuma sepanjang dalam dunia penerbitan ni, mungkin kita ada agensi kerajaan lah yang banyak tolong saya. Saya mengakulah marah. Kita SME Bank. Lepas tu adalah agensi-agensi. Lepas tu ada family members. Ada kawan-kawan yang banyak membantu. So kalau kita punya support system tu tak berapa lagi kuat, saya rasa cita-cita untuk menjadi penerbit tu perlu dilupakan lah. Macam itulah pada pendapat saya